اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian. InsyaAllah malam ini ayat yang ke-135 surah Ali Imran, muka surat 67. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta Allah memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jumpa ya. Ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Ayat yang sebelum malam ni ialah ayat ciri-ciri golongan yang Allah panggil golongan lil muttaqin, golongan yang disediakan syurga untuk bagi mereka yang nak bertakwa.
Itu golongan ni. Yang mana golongan mereka berlumba-lumba, golongan mereka bersegera untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka wasari'u ila maghfirah, mereka akan menyegerakan untuk mendapat pengampunan kerana mereka meyakini hari akhirat. Bila mereka meyakini hari akhirat, mereka meyakini adanya balasan yakni untuk menemui Allah. Allah akan redha sebagai ahli syurga dia setelah mereka mendapat kerahmatan Allah menerusi pengampunan dosa-dosa lampau mereka. Dan ciri yang pertama yang kita baca minggu lepas ialah golongan yang makam yang paling tinggi berdasarkan ayat ini, iaitu golongan-golongan yang ada 3 ciri-ciri dia. 3 ciri-ciri dia. Yang pertama ialah golongan yang berinfak ketika mereka senang ataupun mereka susah. Maknanya mereka tidak risau. Mereka tidak takut daripada mereka mencari kekayaan dunia, mereka cari kelebihan dunia. Tapi bila bertembung dengan kepentingan Allah, mereka susah ke, mereka senang ke, mereka akan bersegera tanpa apa-apa perasaan sayang dengan harta mereka tersebut. Pertama. Yang kedua ialah mereka juga golongan-golongan ini berusaha untuk mengenali Allah, mengamalkan amalan-amalan sunnah, yakini hari akhirat. Maka mereka buat untuk mempelajari ayat-ayat Allah untuk mencapai perkara-perkara tadi. Walau mereka dinista, walau mereka ada halangan, tapi mereka tetap wal kadhimin al ghaidha. Mereka akan menahan kemarahan mereka. Mereka berdakwah, mereka bertabligh untuk mentauhidkan Allah. Bila ada apa-apa rintangan, mereka tetap tak marah. Mereka dengan sukarela untuk pasal apa? Pasal bagi mereka alam akhirat lagi penting. Mereka akan berusaha nak bagi tahu kawan-kawan dia, bagi tahu keluarga dia yang hari akhirat amat-amat penting. Nak berjaya akhirat ialah golongan-golongan yang patuh dengan arahan dunia. Maka sekiranya ada orang marah dengan mereka, mereka menahan kemarahan tersebut. Dan yang ketiga ialah wal afina 'anin nas. Golongan yang orang marah macam mana pun, orang dusta macam mana pun, mereka tetap memaafkan golongan-golongan yang mereka seru tadi. Kita buat contoh minggu lepas bagaimana seumpamanya hubungan di antara bayi dengan mak. Bayi dengan mak, bila bayi kencing ke, bayi menangis ke, mak tak kisah apa pun. Tidak ada perasaan nak marah dengan bayi tadi. Tidak ada perasaan nak buang bayi tadi ke dalam longkang sebagai contohnya. Begitulah sepatutnya golongan-golongan pendakwah, golongan-golongan yang membantu agama Allah ini, dia tidak ada perasaan nak marah bila dia menyeru kepada kebaikan. Orang tak suka kerana orang marah dengan dia ke, dia tetap memaafkan golongan-golongan tadi. Jadi 3 golongan inilah yang terus masuk syurga. Tak payah risau apa dah. Pasal apa? Pasal mereka terlalu bergantung sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan yang ini. Maka Allah kata golongan inilah wallahu yuhibbu, dan Allah itu amat-amat menyukai al-muhsinin, orang yang muhsin, orang yang amat-amat baik sekali, orang yang buat perkara-perkara kebaikan tadi penuh ihsan, mereka buat penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ada apa dunia ini, mereka tetap mengislah diri mereka untuk pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang baru ni. Ciri yang kedua, ayat yang kita baca sekejap tadi, iaitu golongan yang rendah sikit lah. Golongan rendah sikit daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi, dia langsung tidak ada buat sebarang dosa kan. Bagus dia. Maka golongan kedua ini, maka apa dia? Wallazina iza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang ni golongan ini, dia buat juga perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah ini ialah dalam tafsir hubungan dengan manusia-manusia yang lain. Mereka menggunakan kata-kata mereka kadang-kadang, mereka menggunakan kadang-kadang perbuatan mereka, ataupun hati mereka buruk-buruk sangka dengan orang-orang yang lain. Itu cara dia. Mereka bersalah juga lah ni. Kadang-kadang mereka melakukan
kesalahan terhadap orang-orang lain. Kadang-kadang ada berlaku. Pertama. Yang kedua, au zalamu anfusahum, ataupun kadang-kadang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Yang ni dengan hubungan dengan Allah pun kadang-kadang mereka alpa juga. Kadang-kadang Allah suruh, mereka tak buat. Kadang-kadang Allah larang, mereka buat. Jadi bila ada dua perkara ni, kadang-kadang mereka terlanjur dengan hubungan dengan manusia, kadang-kadang mereka terlanjur dengan hubungan dengan Allah. Tengok orang ni, golongan yang kedua ini, zakarullah, mereka segera mengingati Allah. Buat jahat saja, terlanjur saja, tipu orang saja, kasar saja, zakarullah, mereka ingati Allah. Ingat apa? Ingat Allah. Oh, aku telah langgar suruhan Allah. Oh, aku telah buat juga larangan Allah. Oh, aku dah buat itu, buat ini. Ada buat je. Datang. Kenapa datang? Datang perasaan ilham. Sama ada ilham malaikat. Kan kita belajar dulu. Golongan-golongan yang rapat dengan Al-Quran. Golongan-golongan yang selalu dengan Al-Quran. Selalu bertadabbur Al-Quran. Malaikat akan duduk bersama dengan dia. Bila malaikat duduk bersama dia, dia melakukan kesalahan sikit saja, malaikat akan bagi ilham. Kawan, kamu telah melakukan kesalahan tadi. Ingat kawan ni. Dia ingat perkara-perkara larangan Allah ke, dia ingat perkara-perkara suruhan Allah ke, dia ingat balasan-balasan yang bakal menunggu mereka di hari akhirat. Dia fikir, oi, kalau aku buat macam ni, kalau aku tak bertobat, bagaimana ni Allah hukum aku? Ngerinya neraka jahanam. Mereka fikir macam ni. Maka mereka selalu buat kesalahan saja, lara saja, akan hadir perasaan-perasaan macam ni. Dia berbeza dengan bisikan syaitan. Kalau bisikan syaitan, dia terbalik. Dia tak apa, sempat lagi, berbeza itu. Maka golongan-golongan yang kedua ni, golongan yang buat kadang-kadang kesilapan ini, sama ada fahisyah ataupun zalamu anfusahum, maka mereka akan ingat mereka berdosa ni, maka apalah kamu akan buat? Maka fastaghfaru li dzunubihim, mereka segera bertaubat untuk menghilangkan dosa-dosa mereka tadi. Hebat. Semoga Allah pilih kita lah termasuk golongan macam ni. Memang kita tak boleh lari hari-hari. Kadang-kadang berborak kedai kopi, mengumpat orang ke. Kita kena sedar. Oh, astagfirullah. Pergi carilah. Pergi cari orang kita umpat tadi. Pasal dengan manusia tak selesai. Selagi kita tak pergi minta maaf dengan dia. Syekh, tadi aku dah kedai kopi, tadi aku mengata kepada kamu lah. Pandailah kita mengatakan supaya dia tak marah dengan mengejut. Tapi biasanya manusia ini, bila kita mengendah diri kita, pergi minta maaf dengan dia, insya-Allah manusia akan memaafkan diri kita ni. Tidak ada pilihan. Sama ada kita pilih sekarang ni, kita nak menderita di hari akhirat kerana kita tak bertaubat, tak minta maaf, tak nak settlekan masalah orang lain dunia ini, ataupun kita nak menderita kat sana. Maka sebelum kita pergi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat pertimbangan yang begitu berat. Yang ni, apa sahaja kesalahan dunia ini, selesaikan atas dunia ni. Selesai dengan manusia ke, dengan Allah ke, maka Allah kata fastaghfaru li dzunubihim. Mereka golongan tadi ialah segera mereka memohon akan dosa-dosa mereka. Jadi, adakah Allah ampun dosa tadi? Terfikir macam tu. Bagaimana ni hari-hari dia mengumpat ke orang ni, hari-hari dia langgar kesalahan dengan Allah, hari-hari larang Allah kebuat ni macam mana? Maka serah dengan Allah saja. Allah kata, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang boleh mengampun dosa kamu kecuali Allah saja. Serah dengan Allah lah. Allah maaf mengampuni kita. Cuma satu saja. Bila Allah telah memberi hidayah, memberi ilham untuk kita untuk bertaubat, bila Allah telah memberi taufik untuk kita dalam bentuk ilham oleh malaikat tadi, untuk kita sedar, oh aku telah langgar arahan Allah. Oh aku telah buat larangan-larangan Allah. Oh dahsyatnya api neraka. Maknanya bila ada ilham macam itu ketandaan Allah ready untuk mengampun dosa kita. Cuma sekarang ni kita tidak ada perasaan, tak ingat. Buat jahat macam mana? Oh tak apa. Jadi orang yang tidak ada keinginan untuk bertaubat, itu ketandaan Allah telah ampun dosa lagi. Jadi ketandaan kita, insya-Allah, orang yang diberi ilham untuk rasa bersalah atas dosa dengan manusia ke, dosa dengan Allah ke, maka dia beristighfar, maka serah dengan Allah lah. Dan ada ketandaan dia, wa may yaghfiru dzunuba illallah, Allah akan ampun dosa kita ni. Maka tugas kitanya mengampun saja.
Tak. Kadang-kadang cara Allah nak bagi rakyat kita ini bagaimana? Mengetahui apa-apa dosa kita. Cara dia macam mana? Cara dia ilham untuk kita tu, oh, aku buat dosa tu. Tapi kalau orang buat bid'ah, dia tak tahu. Pasal dia rasa benda betul. Bagaimana cara Allah nak tolong orang buat bid'ah? Bagaimana cara dia? Maka cara dia ialah Allah akan memberi hidayah dengan dia untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Itu cara dia. Tapi selagi kita tak nak duduk majlis ilmu, buat perkara-perkara dosa ni, kita tak rasa tak bersalah. Kita rasa perbuatan kita betul dah. Buat syirik macam mana pun, oh, tak apa, ini untuk Allah. Ini atas dasar ikhtiar. Buat bidah, apa masalah perkara baik. Jadi, bila ada dua perkara ni, kita tidak diberi taufik untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi, bila kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu seumpama malam ni, maka kita belajar ayat-ayat Allah. Di hari-hari yang lain, kita belajar hadis-hadis Rasulullah. Jadi bila kita belajar ayat Allah, kita belajar hadis Rasulullah, maka ketika itu kita dapat ilmu, oh, Allah larang yang ni, oh, Allah suruh yang ni. Jadi Waalaikumsalam, bila ada larangan dan suruhan, kita beriman dengannya. Kita tahu. Bila kita tahu, bila kita tahu itu salah, itu tak betul, maka kita berdoa dengan Allah. Wahai Allah, aku tahu benda ni tak boleh, aku tahu benda ni salah, tapi aku tak mampu nak melaksanakan, wahai Allah. Kita minta dengan Allah. Aku tahu semua ayat-ayat kamu nari, benda aku dengar semua, aku faham semua kehendak kamu nak aku infak ketika aku susah, ketika aku senang ke. Wahai Allah, aku tak mampu, itu pasal apa? Buatlah. Anak aku berbagai-bagai cara lah. Aku nak itu, aku nak ini. Maka nak cerita di sini ya, Allah Maha mengetahui. Bila kita berdoa dengan dia, kita minta ampun dengan dia, kita tak mampu nak melaksanakan suruhan dia, atau kita tak mampu nak meninggalkan larangan dia, kita minta maaf dengan dia. Bila kita maafkan dia, kita ada hujah depan Allah Subhanahu wa taala kelemahan-kelemahan kita, dan dalam masa yang sama kita berusaha untuk menyelesaikan perkara ini, nak minta maaf tadi. Maka pasal apa? Jadi bila jadi macam ini, golongan-golongan yang tak belajar, golongan-golongan yang tak diberi duduk dalam majlis ilmu, rasa berat duduk majlis ilmu, maka apa dia? Dia akan degil, dia tetap tidak memohon istighfar dengan apa-apa kesalahan dia, kerana dia rasa betul. Tapi golongan yang belajar, golongan yang dengar semua kata-kata Allah, maka dia tahu yang dia tak mampu buat pun dia minta maaf, yang dia buat salah pun dia minta maaf. Maka sifat dia walam yasirru ala ma fa'alu, maka dan tidak mereka meneruskan atas apa yang mereka lakukan lagi. Dosa yang suruhan ke mereka tak buat. Bila mereka berdoa, mereka bertaubat, mereka tak buat dosa lagi dah. Dan bila mereka tak mampu pun mereka minta maaf dengan dia dah. Jadi selagi mereka buat mana tu, esok Allah bagi ilham bertaubat lagi. Seumpama kita mengasah pisau lah. Pisau ini bila kita asah, tajam sekejap. Bila kita buat potong tulang ke, potong daging ke, potong benda kerak, ditumpul balik. Lusa, nak potong daging, asah balik. Lama-lama, betul-betul pisau itu menjadi tajam. Dia tak akan tumpul-tumpul dah. Kita tahu dah, oh, pisau ni tak boleh punya nak potong tulang. Kita pun belajar. Pengalaman tu tidak akan potong tulang, maka lama-lama pisau tu betul-betul tajam. Maka begitulah. Bila kita hari-hari istighfar, hari-hari bertaubat, merayu dengan Allah atas kesalahan-kesalahan lampau kita, ada benda-benda yang berat kita tak mampu buat lagi, tapi kita terima dia, cuma tak mampu kita buat, maka akan memberi tutup walam yusirru ala ma fa'alu, maka mereka tidak akan melukai lagi bila Allah terima dengan sempurna taubat kita. Jangan takut. Jangan takut perkara ni, Allah tidak akan mengkhianati hambanya. Maka nak cek diri kita, kalau kita ada ketandaan nak beristighfar, nak bangun tengah malam, nak merayu dengan Allah, nak minta ampun dengan dia, itu ketandaan Allah dah ampun dosa kita. InsyaAllah kita masuk golongan ini. Wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Tengok ni, sedang mereka mengetahui mana apa yang boleh, apa yang tak boleh, mereka tahu. Kalau mereka buat juga, Allah hukum mereka. Kalau dia tinggal larangan, kalau dia buat larangan Allah, Allah hukum mereka di hari akhirat. Dia tahu. Tapi dia tahu
dengan akibat dia tahu itulah apa tu, dia memohon maaf dengan Allah apa yang dia tak mampu buat lagi. Boleh tak? Di sini pokok pangkal ayat ini, wahum ya'lamu ini, mereka mengetahui daripada mana? Daripada majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu tu Allah bagi taufik untuk mereka duduk dalam majlis ilmu. Mereka tahu, mereka buat dosa rupanya, pun tak boleh ni. Di larangan Allah rupanya kena tinggalkan segera. Daripada majlis ilmu tadi, mereka mengetahui atas perkara-perkara ini. Jadi bila mereka mengetahui ketidakkemampuan mereka tadi, kezaliman mereka tadi, akan mungkin dihukum sekejap, tapi kalau mereka bertaubat, pergi menemui Allah, sama dengan ayat 134, 135 tadi. InsyaAllah dua ayat ini betul-betul pendorong kita untuk kita beramal dengan ayat ini, supaya kita pergi menemui Allah dengan tidak ada sebarang hisap lagi, insyaAllah. Semoga Allah pilih kita tak ada hisap. Jadi bila kita ni mula Allah tanya, bahaya kita. Jadi sebelum cek tadi, sebelum kita mengetahui dengan perkara tadi, kita usahalah dunia ini, kalau boleh kita pergi ke alam akhirat dengan kita selesaikan segala urusan-urusan dunia kita. Kita pun tak lama dah ni kan. Umur 60-70 semua ni tak lama dah ni. Jadi usahalah sekarang ni clearkan diri kita daripada dosa-dosa lampau kita dengan perbanyakkan istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jelas Saya rasa jelas dua perkara tadi. Ayat yang berikut. Jadi bila ada dua ciri tadi, yang pertama tadi golongan-golongan yang mengislah diri kerana hubungan dengan Allah, mereka memperbetul diri mereka. Yang kedua, golongan yang kedua tadi, golongan yang bersalah, tapi mereka bertaubat, mereka berdoa. Untuk golongan ini, Allah kata, ulaika, mereka itu yang ada ciri-ciri tadi, jazaohum maghfirah, Allah jaza, sebagai balasan bagi mereka, Allah bagi pengampunan kepada mereka. Allah ampun. Cuba tengok surah Az-Zumar yang popular ni, ayat 53. Az-Zumar, kita belajar dah ni. Ayat 53 surah Az-Zumar, surah yang ke 39. Kembali sebelah pada surah Az-Zumar. Nak mata kuyu semua dah. Surah Az-Zumar. Ayat 3, surah 39. Muka surat 458 458 ke 457, 458. Bukan. Ayat 53. Ayat 53, muka surat 464 ini ayat ni satu-satunya dalam Al-Quran ayat yang begitu pengharapan begitu besar pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila baca ayat ni kita legalah sikit malam ni. Untuk kita malam kala bangun bertaubat dengan dia, dengan baca ayat ni, insya-Allah yakin dengan kata-kata Allah. Jumpa. Qul ya ibadiyallazina asrafu, katalah wahai hamba-hambaku yang asrafu, yang melampau batas. Dia buat dosa masa muda ke, dia bunuh orang ke, dia merompak ke, dia makan riba ke masa muda, melampau. Apa saja kesalahan. Tapi dia tahu kesalahan tersebut. Kesalahan biasa dia tahu, tapi kesalahan syirik tak boleh pasal dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia belajar, pun dia buat balik, jumpa, boleh juga pakai ayat ni. Pasal dia dah belajar, duduk majlis-majlis ilmu, dia tahu ada perkara-perkara syirik. Tak boleh buat macam tu. Dia tahu perkara-perkara bid'ah, salah macam tu. Maka dia tu, itu merupakan orang yang melampaui batas. Allazina asrafu, wahai hamba-hambaku yang masa mudanya melampaui batas yang teruk sangat. Ala anfusihim, atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Tengok, Masya Allah. Cuma yang masalah kita ini tidak diberi peluang untuk bertaubat. Dia rasa malas nak isi pada bertaubat. Itu masalah kita. InsyaAllah kalau bila kita nampak dah rajin masa ini, Allah ketandaan dia tadi. Pasal apa? Innallaha yaghfiru dzunuba. Sungguhnya
innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiruz dzunuba, mengampuni dosa-dosa jami'an. Semua sekali, masya-Allah. Ini ayat yang jangan takutlah. Janji kita menyerah diri dengan dia. Tak mampu buat, kita kata beritahu dia, wahai Allah, dulu aku jahil. Mengakulah kelemahan kita. Allah tahu kelemahan kita. Pasal apa dia boleh ampun dosa semua sekali? Tak adil lah Allah macam tu. Ampun dosa besar-besar, ampun juga. Pasal apa? Allah pun buatlah, aku mengampun dosa-dosa yang aku nak ampunkan, kerana apa dia? Innahu huwal ghafur. Disungguhnya dialah yang ada sifat maha pengampun. Ikut dialah, dia Allah. Aku orang minta dengan aku ampun hak aku. Lepas tu Ar-Rahim, kesian belah. Bila orang tu dah mengadu dengan aku, dah mengadu kelemahan dia, mengesahkan kekuatan aku, maka aku tak sanggup lagi melihat dia menderita. Aku tak sanggup lagi melihat hamba aku susah. Pasal apa? Pasal dia mengaku dia lemah. Dia mengaku dia aku kuat. Dia mengaku aku dah ampun segala-galanya. Dia mengaku semua dah. Maka aku tak sanggup lagi melihat hamba aku susah. Dosa lagi. Pasal aku amat-amat kesian belas kepada hamba-Ku. Maka di hari akhirat, dosa besar gunung Uhud macam ni pun Allah akan ampunkan. Pasal apa? Pasal kita dah minta dengan dia, bergantung dengan dia, merayu dengan dia. InsyaAllah. InsyaAllah bila baca ni, maka bila kita baca ayat tadi, bergantung betul-betul dengan dia, ulaika jazaa'uhum maghfirah. Maka mereka tadi ada dua ciri tadi, balasan mereka pengampunan dosa min rabbihim, oleh Tuhan mereka. Bila Allah ampun dosa, apa dia? Dengan rahmat Allah pula. Allah tak sanggup lagi melihat susah lagi, maka Allah wa jannatun tajri. Allah menyediakan kebun-kebun syurga dengan kita, di mana tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai mengalir di bawah istana-istana kita tadi. Ada 4 sungai lah. Bagaimana, tak boleh bayang lah bagaimana istana kita, di bawah tersebut ada sungai-sungai. Sungai-sungai pula mengalir, tiada tebing, air tak tumpah. Air tak tumpah air dia. Nampak air mengalir cantik, jernih air, pasir-pasir macam mutiara. Dan air tak tumpah. Dan sungai pula, aliran air dia boleh ikut arahan kita. Kita kata kita nak suruh air mengalir ke hulu, dia mengalir ke hulu. Mengalir ke hilir, dia ke hilir. Ke kanan, dia mengalir ke kanan. Tengok. Pasal apa? Pasal dalam syurga, Allah akan penuhi apa saja kehendak kita. Maka rugilah mereka tidak berusaha sekarang ni, bertukar lumuh masa yang cipu ada ni untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah pilih kita termasuk golongan orang yang mulai malam ni bangun tengah malam, tahajud, bertaubat dan buat segala-gala, bagi tahu dengan Allah segala masalah lampau kita. InsyaAllah bila jadi macam tu, maka Allah kata wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Bukan setakat tu saja, khalidina fiha, tak takut apa dah, kekal dah, tidak ada sakit, tidak ada demam, tidak ada kembali semua ke sana ke mana kita akan menjadi maharaja selama-lamanya, duduk bergembira selama-lamanya. Tengok Allah. Dengan manusia. Dengan manusia ni kita ada kena minta dengan manusia. Tu kita selesaikan dengan urusan manusia. Tambahan taubat untuk hubungan dengan manusia, manusia kena pergi minta maaf dengan orang tadi. Dia tak maaf. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyayalah, dia sendiri menyaya. Dia sendiri pun kena berdoa juga, dia sendiri pun kena tali masuk syurga juga. Kes tergantung. Pasal di hari akhirat nanti, di pada mahsyar nanti, Allah panggil bicara. Orang lain tak. Haji Sani masuk syurga lah. Khairul ahli syurga juga Khairul ni. Tapi pasal Khairul tak maaf orang lain tadi. Tertangguh ke dia tadi. Mulai malam ni ngah lah belakang. Nak tidur malam sekarang, orang dia tadi. Dia tadi kalau itulah bila Allah kesian belah dengan dia, orang tadi bila Allah kesian belah dengan dia,
Allah nak tolong dia, Allah nak masuk syurga awal dia, cara mana buat? Allah akan suruh duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kita majlis tadi. Bismillah. Tandanya ketandaan Allah nak bagi syurga dengan dia, satu tadi. Allah akan bagi duduk dalam majlis ilmu. Kita tak bertukar daripada orang yang jahil kepada orang yang berilmu. Pasal orang yang jahil tak layak pergi ke syurga Allah. Tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada sebarang orang yang jahil boleh masuk syurga Allah. Kecuali orang yang berilmu. Masya Allah. Betul? Dalam jemaah ni, silakan insyaAllah dimaafkan. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Pasal dia buka peluang lah. Saya tengok tak ada orang ponting tak. Semua penuh masa dah. Kadang-kadang Khairul jaga sekali lah. Tapi dia ada hal juga pergi mengaji balai sama juga. Tak kisah. Tak. Dia pakai orang itu. Saya bukan untuk. Jadi dia pun minta maaf lagi orang. Betul. Boleh Kita tadi sebulan ngantuk bagi segar sikit tak? Maka sekarang ni khalidina fiha. Maka wa ni'mah, dan itulah nikmat yang besar sekali ajrul amil, orang-orang yang beramal. Orang yang beramal dengan sempurna tadi, itulah dia kelebihan-kelebihan dia yang Allah bagi syurga. Pasal nikmat dia tidak terhingga dah. Kalau kita kira lah dah, duduk dunia 60 tahun, 70 tahun. Tapi syurga selama-lamanya, Masya Allah. Besar sekali kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih 136. Kita pergi pada ayat. Okey, boleh. Kalau kata dia belum mati, tobat pun ada, yang tak buat pun ada. Macam Haji? Lalu sebelum dia meninggal, Okey. tobat pun dia buat. Okey. Tapi tak ada yang ketiga pun dia Tak bertaubat. Tak bertaubat. tak buat. Bila yang dia buat tadi dia tidak bertaubat, sekali itu merupakan dosa-dosa besar, maka dia kena timbang nanti. Dia kena timbang. Kalau benda tu berat, kalau berat daripada amalan dia, dia kena rendam dulu. Berat ni. Dia kena, sebab tu amat malang sekali orang yang tak tahu dia buat tu dosa. Tapi kalau kita ni dah mengaji, dah ada ilmu dah, kalau buat tu perkara-perkara bid'ah sebagai contoh, benda tu perkara-perkara khurafat, kita tahu itu merupakan dosa, kita buat. Bila kita buat, sebelum kita buat, kita minta maaf. Isu sekarang ni, orang tidak akan minta maaf, tidak akan bertaubat sekiranya dia merasakan amalan tadi betul. Buat apa dia minta maaf? Dia kata betul. Orang lain tak betul. Jadi kita itu, dia akan mati dengan keadaan tidak bertaubat. Allah akan mati dia dengan keadaan jahil. Nyaya macam ni. Kalau kena perkara-perkara yang melibatkan tak akidah, okey juga. Cukup. Tapi kalau perkara-perkara akidah, perkara-perkara kesyirikan, bayangkan. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Bahaya kekal. Masya Allah nak cerita. Kekal ini, kekal dalam neraka jahanam, makin hari makin teruk. Tidak ada peluang langsung. Tu bayangkan. Batu amat takut. Batu kita ni semua manusia akan menyesal, akan menangis bila minta Tuhan kembali ke dunia sekejap untuk beramal, untuk memperbetulkan amalan dia, untuk mengaji, untuk apa? Untuk tahu rupanya berdosa, ya Allah, tak tahu dulu. Pergi di sana kan, rupanya berdosa, aku buat tak betul. Dia tak baru tahu sana, baru orang yang jahil, sana baru dia tahu yang tentang semua sekali 6,000 lebih ayat ni. Pasal Allah tak bagi peluang dengan dia untuk dengar kata-kata Allah. Bila Allah tak bagi peluang dengar kata-kata Allah, maka dia tak dengar semua. Bila tak dengar semua, dia tak dengar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita tahu, kita minta maaf. Dan cerita dengan beratnya, besarnya, tanggung aku beratnya kerja ni, wahai Allah, aku minta maaf lah kalau aku tak sempat lagi dengar semua kata-katamu. Kita minta dengan dia. Kita mengaji, kita minta dengan dia. Wahai Allah, aku ni baru mengaji surah Al-Imran. Ada lagi berapa surah lagi kata, kalau aku tak sempat, wahai Allah, tak sempat dengan kata-katamu, wahai Allah, maafkanlah aku lah Allah. Itu saja. Payah ke? Tak payah. Hanya mengucapkan lafaz, kita tak mampu nak dengar semua kata-kata Allah 114 surah ni. Kita tak faham dengan dia. Dia maha mengetahui, dan sekiranya dia izinkan, dia akan mempermudahkan cara-cara kita lah untuk pergi belajar tempat lain ke, dengar semua ke.
Janji, kita bagi tahu dia kelemahan kita tak sempat. Kita dengar semua kata-kata dia, tak sempat dengar semua kata-kata hadis Nabi. Pasal hadis Nabi katakan antara 10 ke 12 ribu kata-kata Nabi yang sahih, yang tak bertindih. 10 hingga 12 ribu. Ayat Al-Quran 6 ribu lebih. Maka sepatutnya yang 10 ribu tadi dengan 6 ribu lebih tadi, kita minta dengan Allah lah. Wahai Allah, aku tak ada, aku tua baru ada hidayah. Wahai Allah, aku tua baru aku nak mengaji. Wahai Allah, ampun dosa aku lah kalau dengan umur aku tak sempat aku dengar semua 10 ribu kata-kata Nabi tadi. Aku belajar wahai Allah tapi tak sempat. Kena minta semua. Bagi tahu dengan dia. Pasal Allah nak mengesahkan kita ni betul-betul insan yang lemah. Dia betul-betul maha segala-galanya. Kita merayu dengan dia. Pasal nak pergi syurga pun dengan rahmat dia, bukan dengan amalan kita. Bila dia kesian belah kita, dia bagi syurga. Walaupun amalan sikit. Kan mudah tu. Tapi isunya, kebanyakan manusia tak nak pergi syurga. Allah bagi peluang. Allah bagi ruang semua dalam Quran kita. Jemput ke syurga aku, jemput ke syurga aku. Tapi hamba aku tak nak. Kenapa? Tak nak duduk dalam majlis ilmu. Seumpama ni. Kita tolak. Bukan Allah tak bagi. Boleh? Mana benda-benda yang kita tak dengar semua kita tu kena minta maaf. Minta maaf sekarang ni, minta maaf. Itulah. Dengan Quran pun kita kena bagi tahu. Tak sempat habis ni, minta maaf lah. Mudah-mudahan habis. Yang mana? Dan mudah-mudahan kalau tu susahnya nak beramal, susahnya nak bangun pagi, wahai Allah, maafkan aku, wahai Allah. Itu je. Bukan payah pun. Mudah-mudahan esok bangun. Kalau tak bangun tadi, minta maaf dengan dia. Wahai Allah, malam tadi aku tak mampu, wahai Allah, tidur. Ataupun malam tadi aku ikut nafsu aku, wahai Allah, minta maaf dengan dia. Setiap benda yang kita, ayat tadi kan, setiap benda yang kita, suruhan dia kita tak segerakan, larangan dia kita buat, minta maaf dengan dia. Dia suruh ayat tadi. Apa-apa saja, minta maaf dengan aku. Maka okey, dapat benda tu ayat 137. Qad khalat min qablikum, sungguh berlalu daripada sebelum. Ini dipanggil ayat apa dia ni? Ayat apa ni? Ayat Allah kisah di sini, Allah telah hukum atas dunia ni. Apa ayat ni? Ayat ancaman duniawi, takhwif duniawi. Akibat orang tadi tak bertaubat, akibat orang tadi tak nak mengaji, akibat orang tadi bila tak mengaji dia jahil, dia lawan ayat-ayat Allah, maka Allah kata, wahai hamba-Ku yang sedang mengaji Quran sekarang ni, kamu tengok bagaimana sejarah-sejarah dalam kitab aku, tapi kamu tak belajar kitab aku, macam mana kamu tak belajar dah? Tapi untuk orang belajar, dalam kitab aku dinyatakan, aku dah hukum umat-umat dahulu. Kaum Ad, kaum Samud, apa kaum lagi? Banyak kaum-kaum yang Allah dah hukum. Tengok. Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlalu dari sebelum kamu sunanun, sunnah-sunnah, sunnatullah. Allah telah buat perbuatan dia, apa dia? Lawan hukum dia, dia telah jatuh hukum. Cuma sunnah kita untuk umat akhir zaman ini, kalau dia tu hukum sekarang ni, dia kumpul nak hukum dia kemudian nanti. Dia bagi peluang. Tu kata istidraj tadi. Dia bagi mewah. Dia tengok hamba aku ni nak tak duduk dalam majlis ilmu aku. Hamba aku nak tahu tak apa yang aku kata. Hamba aku suruh. Hamba aku tak nak minta maaf aku, tak minta maaf aku. Ditunggu. Maka dia kumpul di hari akhirat nanti. Jadi bila kita tadi ayat tadi kita baca, kamu akan mengetahui tadi, kita mengetahui apa disuruh dia, apa larangan dia, maka kita minta maaf dengan dia. Tidak berlakulah umpama yang dia kata dihukum orang ini. Kita baca ayat takhwir duniawi dulu. Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlalu zaman sebelum ini, sunanun, sunah mana sunatullah yang Allah telah lakukan tindakan takdir dia. Apa dia? Fasiru fil ardi. Kerana itu maka fasiru fil ardi, maka berjalan kamu ke bumi ini. Kalau kamu nak tahu bagaimana cara dia, orang Arab jahiliah, tengok kesan-kesan sejarah dengan dia, kawan Samud, semua dia boleh tengok orang Arab jahiliah ni. Kamu tengok jalan ke muka bumi, atas muka bumi ini, tengok apa?
fanzuru, perhatikan. Untuk kita mengaji Quran pun, kalau kita nak berjalan pun, kita dengar ayat-ayat semacam ini. Ayat ancaman dunia, rupa-rupanya Allah cerita dah. Di negeri-negeri yang kaum-kaum kisah-kisah surah lain, bagaimana Allah hancurkan golongan-golongan yang, apa dia? Golongan-golongan Allah suruh, dia tak segerakan. Allah larang, dia segerakan. Golongan-golongan ini, golongan-golongan. Kaifa fanzuru, kamu perhatikan, kamu tengok, kamu kaji kesan-kesan dia. Kaifa, bagaimana kana akibah, bagaimana keadaan akibat. Akibat ini benda dah berlaku, akibat. Dah berlaku akibat ni. Berlaku. Apa dia? Akibat dia. Al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat aku. Benda kamu tengok seluruh dunia, wahai hamba-Ku. Bagaimana aku dah hukum dah. Kamu tengoklah sejarah-sejarah. Kalau tak tengok pun, kamu tengok dalam kitab aku. Bagaimana kisah aku buat dalil-dalil yang takhwif duniawi. Bagaimana aku dah terbalikkan dunia. Aku hantar angin. Aku hantar banjir besar. Aku hantar api. Berlaku semua dah. Kenapa aku buat tu? Aku buat tu akibat mereka mendustakan ayat-ayat aku. Tu je. Mendusta ni lah sama ada apa dia mendustakan. Kalau kita fikir, apa mendusta ni? Mendusta ni, apa dia? Tak sama apa yang Allah suruh dengan apa yang kita buat. Menolak mendusta ni. Bukan kata, aku mendustakan ayat Allah. Tak ada. Mana ada orang Islam berani mendustakan ayat Allah? Tak ada. Semua percaya ni ayat-ayat Allah. Semua percaya kena ikut. Tapi, Allah suruh lain, suruh, dia tak buat. Allah larang, dia buat. Itu termasuk kategori mendustakan. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, kalau dia mendustakan dengan dia tak percaya hukum, kufur terus. Tapi kalau dia mendustakan dengan alasan dia tak mampu, dia berdosa. Tapi dia berdosa tadi pasal dia percaya dengan hukum tadi, percaya dengan perbuatan-perbuatan bid'ah tadi, dia percaya, tapi dia buat juga kerana masyarakat, kerana itu ya. Tapi dia segera minta maaf. Kalau itu dosa besar akan bertukar kepada pengampunan. Tapi kalau dia masih buat juga, tidak bertaubat, dan dia dosa besar, fahisyah, dosa yang keji tadi, dua-dua kena kita lah mukazzibi. Dan mukazzibi ini kita ingat, kita fikir mukazzibi ini, kita fikir orang yang mendustakan ayat Allah tu yang tafsir. Orang mendustakan ayat Allah, aku tak pernah dusta pun, dia kata. Lebih teruk lagi, mendusta macam mana? Dia orang mengaji Quran, dia mengaji Quran. Orang tadarus, dia tadarus. Di mana? Orang belajar tadabbur, dia tak belajar tadabbur. Kesan daripada dia tak belajar tadabbur, dia tak faham. Kesan daripada dia tak faham, bercanggah dengan apa kehendak Allah. Allah redha sekian, Allah suka sekian, dia pergi buat yang Allah tak redha. Pasal dia kata apa salahnya? Tadi. Pasal apa? Pasal dia tak dengar semua kata-kata Allah tadi. Itu punca dia. Itu masuk kategori mendustakan kerana tak faham. Dia hanya ambil Al-Quran untuk apa? Untuk lafaz. Hantu pun tak takut dengan lafaz. Mana hantu lari dengan lafaz? Lepas tu Muhammad tu bombok. Orang masuk hantu kan. Dia baca sekian-sekian, baca kalau Allah, baca ayat kursi. Tak lari. Kalau lari dia tipu ya. Tapi kalau baca dengan faham, baca dengan pergantungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatik akan lari hantu-hantu syaitan-syaitan ni. Atas faktor ni lah. Atas faktor ni lah. Kenapa setengah orang baca 3 kul kepada ni menjadi. Setengah orang tak menjadi. Kerana dia baca tadi dengan penuh doa ketakutan kepada Allah Subhanahu. Dia menyerah pada Allah untuk selesai masalah ni. Cuma dia baca. Pasal apa? Makna tadi. Dengan makna, bukan dengan lafaz tadi. Dia baca Quran setiap pada orang sakit tadi, dia baca dengan makna dia. Kenapa makna? Minta tolong Allah 100%. Sikit pun tidak ada dengan selain Allah. Jadi bila kita jual nama Allah kepada makhluk dia yang di syaitan ni,
Lari dah dia ni. Penyakit lari, syaitan lari. Apa-apa sahaja selain Allah, bila jual nama Allah sepatutnya dia akan takut semua pasal hancur berkecai semua sekali. Sebab tu ayat Al-Quran, kalau orang kata surah tu, Law Anzalna tu, aku turun atas bukit pun, pecah bukit ni. Takutnya bukit dengan ayat-ayat Allah. Takut dengan makna, bimakna, bukan takut dengan lafaz. Makna dia tu. Pasal makna dia, kata-kata Allah ni. Dengar ayat-ayat Allah nescaya bergetar. Dengar baca ayat Allah, bergetar semua kulit-kulit manusia sepatutnya. Tapi, kita tak takut. Itulah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Bila baca ulang-ulang makna dia betul-betul. Setiap Allah buat nama dia tu, kita berdoa terus. Setiap apa yang Allah buat nama dia, tu berdoa. Pasal kita bertawassul dengan nama Allah. Memang dibenarkan, memang digalakkan. Contoh tadi apa dia? Ayat Allah Ghafur lah. Al-Ghafur, Ar-Rahfur, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Ar-Rahim. Apa-apa saja. Sebut nama Allah saja. Tu berdoa ketika tu. Pasal itulah pergantungan, itulah tujuan asas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mengagungkan dia, merendahkan diri kita. Ayat akhir. Ayat akhir mana ni? Ubak dianya. Tengok ubak dia macam mana orang mendusta tadi. Ubak dianya haza. Inilah dia tafsir kata, inilah Al-Quran saja. Ubak dia hanya belajar Quran, faham Al-Quran, beramal dengan Al-Quran saja. Itu ubak dia. Haza, ini Quran saja, ini kitab saja yang kita baca, kita faham. Bayanun, akan memberi penjelasan linnasi, bagi manusia-manusia. Tengok. Semua manusia tanpa Al-Quran, dia akan jahil. Manusia akan jahil kalau tidak ada ilmu Al-Quran. Allah kata, wahai Nabi, kamu pun sebelum aku bagi wahyu, kamu tak tahu apa itu iman. Tapi bila aku bagi wahyu, kamu baca wahyu, baru kamu tahu. Sama kita ni. Tetapi kita rasa cerdik, kita rasa hebat ini, cerdik dalam kacamata kita. Cerdik atas perkara-perkara dunia. Buat PhD. Orang lain buat 3 tahun, 4 tahun. Dia buat setahun, pasal otak geliga. Tapi atas perkara dunia dia hebat. Tapi kalau dia jahil Al-Quran, apa dia? Allah kata ayat lain, kal an'am. Umpama binatang ternakan ya. Binatang ya Allah kata. Hebat mulai tapi Quran jahil. Tak ada apa, tak nilai. Ada hati, tak faham Al-Quran. Aku bagi mata, tak nak tengok Al-Quran. Aku bagi telinga, tak nak dengar Al-Quran. Hanya buat perkara-perkara lain. Kamu ni tak ubah bagaimana? Binatang-binatang ternakan. Ayat lain kamu umpama kaldai sajalah. Pikul kitab-kitab, tak tahu apa pun. Satu lagi ciri orang munafik ini tak tahu Quran. Siapa umpama apa? Kayu api yang sedang dibakar, nak dibakar. Kayu api tu, dia sedar kayu api. Dulu kau kayu api kan, dia letak di dinding rumah tadi. Untuk apa? Tunggu nak bakar lemangnya. Musim raya saja, kena bakar dia. Maknanya orang tak mengaji Quran, tak faham Quran, ambil perkara dunia ini, umpama dia, tunggu masa Allah nak bakar di hari akhirat dia. Mati saja, tunggu dibakar. Itu selayaknya orang yang tidak ada ilmu Quran dalam dada dia. Berat ni tapi kita tak apa. Pasal apa? Syaitan tadi tutup. Kita mengaji baca ayat lah. Orang yang Quran ni, syaitan kawan dia lah. Wa man ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Itu ya. Tak mengaji Quran, syaitan dengan kita. Kalau kita mengaji Quran mentauhidkan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka bila kita mengesahkan Allah, maka tatanazzalu malaikat turun, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bagi tahu dia fil jannah, syurga yang Allah sediakan. Pasal apa? Pasal dia dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat aku. Haza bayanun linnas. Ini Quran saja yang kau baca, kamu faham, kamu tadabbur, kamu faham, kamu dengar semua surah aku, kamu dengar semua larangan aku, kamu ikut, kamu dengar aku kena ada akhirat, aku terang semua dalam kitab-kitab aku. Tapi syarat, kamu faham. Pertama. Yang kedua, wahudan, petunjuk.
Kita akun juga, yang mana betul, yang mana tak betul, kamu kena ikutlah. Aku cerita, ada tak betul. Dah, aku cerita, dalam ayat aku, ada benda tak betul, ada benda betul. Aku larang semua. Tapi kenapa kamu tak ikut yang betul? Kenapa kamu pergi ikut yang tak betul? Dah, dalam 2-3 hari ni, saya tengoklah YouTube, dia masuk dalam paper rumah kita juga. Dah. Perempuan tu dia mengatakan kenapa orang dia artis dah. Mengatakan dia menyalahkan satu pendakwah ni, mengatakan hukum penyanyi tadi tak boleh. Kalau penyanyi pakai yang macam-macam mana pun, itu kerja Allah, dia kata. Kalau kata hukum tak elok, maka mengutuk Allah. Tak betul rezeki Allah. Allah bagi kelebihan pandai menyanyi, pandai menari, itu Allah lah bagi. Kenapa kata tak betul? Dia tak faham. Dia tak faham konsep Allah redha, Allah murka. Semua sekali Allah bagi. Kejahilan tadi. Dalam Al-Quran Allah cerita dah. Semua dengan izin aku. Aku bagi semua. Mencuri pun aku bagi. Aku izinkan. Nak buat amal pun aku izinkan. Gula, semua manis. Kamu curi ke, kamu beli ke, rasa tetap manis. Tapi, kalau kamu buat kerja bercanggah dengan arahan aku murka. Dia tak faham. Perempuan arti tadi mengatakan memang Allah bagi. Memang Allah bagi semua rezeki. Tapi rezeki yang Allah bagi tadi dengan cara Allah murka. Tengok pasal apa? Kejahilan tadi. Masuk kesiangan dia lah. Semoga Allah ada orang lain pergi tunjuk ajar dengan dia, cerita benda betul. Pasal sekarang ni dia ke arah melawan ayat Allah. Mana ke arah mujadalah, mana berlawan tu. Berlawan dengan ayat-ayat Allah. Kita khawatir, takut ada benda-benda yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahudan, petunjuk yang mana satu betul, yang mana tak betul. Jadi mana mungkin kita nampak petunjuk kalau kita tak selalu berdamping dengan ilmu-ilmu dalam Al-Quran dan Hadis. Bila saya sebut Al-Quran, otomatik hadis. Pasal hadis akan tafsir Al-Quran. Al-Quran dengan ayat Quran tafsir, hadis dengan tafsir, sahabat pun tak, semua. Jadi bila kata ni, Quran hadis ini ialah petunjuk. Allah tunjuk mana satu betul, mana satu tak betul. Kenapa kamu pilih yang tak betul? Bila kamu pilih yang tak betul, itu bisikan syaitan. Pilih betul lah untuk aku sebenarnya. Jadi, dua dah. Wahudan. Lepas tu, lepas bagi tunjuk yang mana betul, yang mana salah. Tapi, wahai kamu, wahai hamba, pilih yang tak betul tadi. Pilih yang kita adalah. Pilih, ini apa salah, ini Allah bagi rezeki. Tak kisahlah rezeki mana-mana pun. Bila kamu pilih itu, Allah kata, Quran juga, wa mau'izatun. Wa mau'izatun ni, peringatan-peringatan. Dalam Quran aku pun jelas. Kalau kamu buat apa yang aku murka, maka akan hukum dengan sekian-sekian hukuman. Maka, dua perkara lah. Bayanun, wahudan, wa mau'izatun. Dua perkara ini maknanya sebagai penjelasan, sebagai petunjuk, dan yang ketiga peringatan kalau duduk jalan yang salah. Semua ada. Allah naknya dengan Quran ini last kali dah tahu duduk jalan salah, perbetul balik dengan peringatan-peringatan dia. Dengan peringatan aku, kamu berubah balik. Walau bagaimanapun dalam Al-Quran ini bayanun ke, wahudan ke, wa mau'izatun ke, dia hanya khusus untuk lil muttaqin, untuk orang yang nak bertakwa saja, untuk orang yang mencari hidayah, mencari inabah, mencari kebenaran. Ini yang dapat. Quran hanya boleh menjadi bayan, boleh menjadi wahudan, boleh menjadi wamazani untuk orang yang nak bertakwa. Kita mari duduk dalam majlis-majlis ilmu, ingin sangat nak belajar, insya-Allah Allah akan masuk. Tapi kalau kita mari kerana malu ke orang ke, mari kerana jiran mari nak ikut juga ke, maka itu bukan untuk lil taqwa. Lil taqwa ni takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Dia mari tadi betul-betul nak kenal Allah, nak rapat dengan Allah, nak pergi hari akhirat. Niat dia ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru masuk kategori lil muttaqin. Untuk orang ni, orang yang patut setengah orang tadi dia pergi mengaji tak faham je. Pasal apa? Pasal dia tidak ada
lil muttaqin. Tidak ada takut dengan Allah, tidak ada perasaan nak jaga hukum Allah tadi. Ada benda-benda lain yang dia ikut, ada benda lain yang dia nak dapat perkara-perkara tadi. Itulah. Cukup tu lah rasa. Ayat 139 tu ayat mengenai dimasuk balik jihad balik. Masuk balik perang, kisah jihad. Pasal bahagian terakhir Al-Imran ni jihad infak saja. Jihad infak ini dua senjata untuk mentauhidkan Allah, dua senjata untuk menjadi orang yang bertakwa, insya-Allah. Dua perkara tadi. Ada soalan setakat ni? Ya? Saya Al-Quran tadi, kena baca macam mana? Tak baca. Dia ayat tu ayat untuk kita mana tak kecewa lah. Bagi orang yang sakit ke, orang yang ada masalah kemurungan ke, orang yang ada masalah, bagi tahu ayat dengan dia supaya apa? Supaya baca faham betul-betul ayat ni. Maknanya tak payah sedih lah, tak payah rasa kecewa lah, tak payah putus asa lah. Kenapa? Pasal semua berlaku takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya, beriman dengan takdir. Tapi kalau kita dah semangat baru dengar baca ayat tu, rupanya Allah akan ampun dosa aku semua. Dan satu lagi ayat, bila Allah turun musibah tadi kerana kesalahan-kesalahan lampau kita. Bila ada kita kesalahan lampau, kita ada masalah apa-apa ke, Allah akan hapus semua sekali. Maka dalam surah Muhammad satu lagi cerita, bantulah agama Allah. Jadi bila tahu macam tu, minta dengan dia. Boleh? Betul tak? Boleh ke kita percaya tentang sasaran tadi? Musibah yang kita alami sekarang ni akibat kesalahan kita yang dulu. Memang dalam Al-Quran jelas tidak ada satu musibah yang menimpa kita yang bukan daripada kesalahan-kesalahan kita. Kecuali untuk satu lagi ayat Quran itulah, nabi-nabi untuk naikkan darjat dia lah. Untuk para nabi tadi, untuk naikkan darjat dia. Untuk sebagai manusia biasa, setiap musibah yang menimpa kita adalah berpunca daripada kesalahan kita sendiri. Tapi jangan kata kita ni apa tu, puncanya kerana Allah sayang kita, Allah nak ampun dosa kita, Allah naikkan darjat kita. Patutnya pasal gini, orang yang terima musibah ni, contoh kita musibah sakit kan, dalam hadis orang sakit ini apa dia? Doa dia amat makbul. Pasal apa? Bila dia sakit, dosa dicucikan. Dia dosa tak ada orang sakit kalau dia sabar. Orang sakit, orang yang terima musibah ni, dosa dia Allah cabut dengan syarat dia sabar. Bila dosa Allah cabut, tidak ada dosa, maka mulut dia panggil mulut masin. Bila dia berdoa, Allah makbulkan. Jadi kalau ada saudara kita sakit ke, pergi jumpa dia lah. Cik, dia kata, tolonglah berdoa untuk saya sama. InsyaAllah makbul. Kita pergi jumpa orang sakit, apa dia kata? La basa tahurun insyaAllah. Jangan risau. Penyakit kamu ini penyucian dosa. Itu doa kita untuk dia. Syekh, tolong doa anak sikit. Doa untuk kita. Bertawassul, minta apa orang hidup? Dibenarkan. Cari orang sakit, pergi melawat orang sakit, dah lah pahala besar. Dah, pahala Allah janji syurga semua sekali. Yang penting laginya, doa dia amat makbul. Minta apa sajalah. Kalau orang tu dia sakit tu Senyap. Buat dia gembira lah. Cuba mengembirakan dia. Pasal orang sakit ni, dia tadilah. Orang sakit tadi, dia ni trauma. Kadang-kadang dia kecewa, kadang-kadang dia frah, kadang-kadang dia risau, berbagai-bagai perasaan dah. Maka dah dia tahu dah. Pelan-pelan cakap dengan dia, sakit dia ini ada kebaikan untuk Allah nak ampun dosa. Jangan katakan dia kamu berdosa ni Tuhan nak ampun, tak boleh. Itu kasar kan. Cakap lembut lah. Kamu sakit ini sebenarnya Allah nak naikkan darjat. Pandai cakap. Orang panggil apa tu? Berlapis. Kata, itulah kifarah ni, kamu banyak dosa. Tak boleh. Itu menjatuhkan dia punya tadi pula dah. Cuba bijaksana lah. Cuba berhikmah. Dakwah berhikmah.
sakit tak apa. Masa Nabi katalah, jangan takut, la basa tahurun, insya-Allah. Jangan takut, jangan risau. Penyakit kamu ini Allah nak ampun dosa. Yang kedua, Allah sayang kamu, Allah naikkan darjat kamu. Jadi itulah. Cuba suruh dia berdoa dengan Allah Subhanahu. Cakap dengan tadi. Mungkin dosa-dosa lampau kita. Jangan takut, Allah akan ampunkan semua sekali. Seliklah. Tolonglah, dia kata, doa orang sakit ini makbul, tolonglah berdoa dengan saya, sama saya pun ada juga masalah-masalah lain lagi. InsyaAllah lah. Cara-cara tu kita merapatkan ukhuwah dengan orang yang sakit tadi. Lepas tu kita, orang yang sakit ini, kita ziarah amat-amat dituntut. Amat-amat dituntut sekali untuk ziarah orang sakit. Bukan setakat ziarah orang sakit, ziarah kawan-kawan kita pun amat-amat dituntut. Banyak hadis tu. Banyak hadis yang Allah sediakan syurga selama kita dengan dia ni. Allah sediakan taman syurga kita dengan dia. Tapi ada adab-adab lah, ada adab-adab ziarah orang sakit, ziarah kawan-kawan kita, ada adab dia. Pilih masa-masa yang dia boleh terima kita. Pilih masa-masa yang sesuai untuk dia. Itu hubungan sesama manusia. Sesama manusia. Pasal ini pun penting sangat. Kita baca ayat tadi kan. Hubungan sama manusia ni amat-amat jagalah. Jangan jaga dengan Allah saja. Kalau tidak, tak balance. Jaga juga hubungan dengan manusia yang lain dalam bentuk perkara-perkara hormati kawan-kawan jiran-jiran semua. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر